Assalamualaikum. Hai, dalam video ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana anda boleh semak anda punya kesihatan fanpage, okey. Fanpage kesihatan anda ataupun anda boleh analyze anda punya fanpage, okey, di mana setiap daripada usahawan internet ataupun FB marketer, okey, tak kiralah anda jual produk fizikal, produk digital ataupun servis dan lain-lain lagi. Okey, jika anda menggunakan fanpage, jadi anda perlu tahu, okey, anda perlu tahu apa yang kurang mengenai fanpage anda, apa yang anda perlu baiki, apa yang perlu anda tambah di dalam fanpage anda supaya ia perfect. Okey. Walaupun ia tak apa 100% perfect, tapi apa yang kita boleh buat, okey, apa yang boleh kita buat supaya fanpage kita tu adalah yang terbaik, okey, adalah yang terbaik. So, kalau anda adalah usahawan internet ataupun peniaga online yang menggunakan Facebook sebagai medium untuk berniaga, okey, anda perlukan benda ini, okey, anda perlukan benda ini. Okey, jangan risau, okey. Okey, yang pertama, okey, first kali anda perlu ke www.like, okey, likeelizer.com. Okey, likeelizer.com. So ini merupakan website di mana website ini anda boleh analyze dan monitor your Facebook page. Okey, ia sangat bagus, okey. Kalau anda lihat kat sini, okey, apa yang website ini akan buat untuk anda adalah complete analytics, okey, instant review pages, Facebook statistic and free of charge tool. Okey, anda tak perlu bayar apa-apa. Okey, ingat tu, likeelizer.com. Okey, pergi ke likeelizer.com. So, apa yang perlu anda lakukan untuk seterusnya adalah anda pergi ke fanpage anda. Okey, ini merujuk kepada contoh fanpage saya. Okey, ini fanpage saya. Jadi saya menggunakan fanpage untuk apa? Iklan dan sebagainya. Jadi apa yang anda perlukan adalah URL fanpage anda. Okey, contohnya kat sini adalah ada facebook.com/wazinofficial. Okey, anda copy, okey, Ctrl C ataupun copy. Alright, kemudian pergi ke website tadi, okey, website like Eliza, dan paste kat sini, Ctrl V ataupun okey, ataupun right click paste. Okey, kemudian klik pada search. So, fanpage anda akan di-analyze oleh website ini. Alright, review of fanpage saya, okey, Wazin Aizan. Jadi kat sini markah yang saya dapat untuk fanpage saya ini, okey, adalah hanya 60, okey. Yang terbaik maybe dalam 90 ataupun 100. Okey. Di mana di sini fanpage anda ataupun fanpage kita semua telah di-analyze, okey, telah di-analyze oleh website like Eliza. So, anda perlu tahu di mana ataupun apa yang perlu anda tambah, apa yang perlu anda perbaiki dan sebagainya. So kat sini ada recommendation daripada website ini, okey. Apa yang perlu anda buat, okey. Yang pertama adalah ini contoh untuk fanpage saya, okey. Like ada page, okey, like ada pages and interact with them. Okey, maksud dia saya kena okey, daripada website ini, okey, daripada fanpage saya ni, saya kena like banyak fanpage orang lain, okey, fanpage orang lain. Okey, saya kena jadikan diri saya sebagai apa? Wazin, okey. Use Facebook as your Facebook, okey. Di sini. Kemudian anda cari page contohnya yang berkenaan dengan niche anda. Okey, niche anda mungkin contohnya kalau niche anda adalah fanpage jual produk kurus, jadi anda kena cari fanpage yang berkaitan dengan niche anda. Okey. Kalau anda jual tudung, anda boleh like fanpage tudung yang lain, okey, yang orang lain punya. Alright. So, anda search fanpage yang berkaitan dengan niche anda dan kemudian anda like, okey. Jangan lupa jadikan diri anda terlebih dahulu, okey. Jadikan diri anda sebagai fanpage, okey, admin fanpage. Alright, itu yang pertama yang diperlukan. So, next adalah use more call to action. Contohnya like and share di dalam post. Okay,
Alright. Di dalam post kita, saya perlu banyakkan lagi. Contohnya macam, okey, contohnya, hmm, okey, like post ini jika anda sokong. Okey. Dan kemudian anda post. Okey. Klik post. Dan ini merupakan call to action, okey, like, share dan sebagainya. Okey. Anda perlu banyakkan, okey. Ini adalah suggestion ataupun recommendation untuk saya. Call to action lebih banyak pada post. Okey. Encourage your fans to ask more question for you to answer. Okey. Maksudnya anda buat satu post, contohnya post jenis, okey, apa yang anda tak faham dalam internet marketing. Okey. Boleh tanya soalan di ruangan komen dan post. Okey, contohnya macam ni, okey. Banyakkan bertanya di post anda. Alright, banyakkan bertanya. Seterusnya adalah ask business partners, customers and friends to become fans. Okey, anda kena pergi, okey, jadikan diri anda balik sebagai, okey, contohnya saya ni sebagai untuk sebagai apa? Akaun peribadi. Okey, akaun peribadi. Jadi saya pergi ke home. Kemudian saya buat, okey, saya buat post supaya orang like page saya. Okey. Okey, sila ataupun sila like fanpage saya untuk terima banyak perkongsian tentang internet marketing. Okey. Alright. Itu adalah contoh supaya member, okey, friends untuk Facebook peribadi kita, okey, akaun peribadi like fanpage kita. So itu recommendation daripada Like Eliza. Okey, dan last kali adalah increase the variety in your post. Okey. Anda kena, okey, saya kena varietykan post saya, okey, post saya. Saya kena banyakkan lagi jenis post, okey, jangan stick kepada hanya satu post, okey. Mungkin saya boleh buat post. Okey, ini adalah berkenaan dengan post di fanpage, okey, bukan di Facebook. Bukan di apa, akaun peribadi. So anda boleh guna foto, okey. Anda boleh guna video, anda boleh guna status kosong saja, okey. Itu adalah merupakan variety, okey. Anda boleh gunakan pelbagai jenis post, okey. Jenis post status saja, okey, jenis post foto, jenis video dan sebagainya. Jadi itu recommendation daripada Like Eliza. Jadi kat bawah ni juga, okey, daripada kat bawah ni juga anda boleh lihat, okey, yang color hijau tu dah kira okey. Okey, yang merah ni milestone ni, okey, milestone ni anda boleh buat kat sini milestone. Okey, anda klik kat sini milestone. Alright. Kat sini biasanya milestone ni digunakan untuk contohnya kalau anda dah dapat 1000 like, okey, anda pun buat title, okey, 1000 likes. Terima kasih. Terima kasih kerana berjaya buatkan page ini 1000 like dan sebagainya, dan anda masukkan tarikh bila masa anda dapat 1000 like dan masukkan gambar. So itu biasanya milestone, tujuan milestone, okey. Okey, page like ni yang tadi kita kena like page orang lain. Right. So itu recommendationnya, okey. Ini like seperti biasa talking about this. Okey, anda kena tingkatkan lagi benda ni. Talking about this ni. Macam mana nak tingkatkan? Anda kena banyakkan post dan biar anda banyak engagement dengan fans anda. Right.
Okay, ini adalah engagement rate. Ia berkaitan dengan talking about this tadi. Alright, ini pun sama juga. Post per type, anda boleh buat jenis gambar, jenis status biasa, okay, ataupun jenis video. Alright, post per day, okay, likes, comment, okay, semua, okay. Okay, boleh gunakan hashtag, okay, gunakan hashtag. Dan last sekali, call to action. Okay, dalam fanpage saya ni very poor, okay, sebab saya tak gunakan sangat call to action. So kalau boleh anda banyakkan guna call to action, okay, like ke, okay, share post ini dan sebagainya. Okay, comment something might have gone wrong. Okay, nanti anda baca sendiri untuk fanpage anda, okay, fanpage anda, dan anda baiki apa yang perlu anda perbaikikan, okay, apa yang telah direkomendasikan oleh website ini. Okay, okay, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga anda dapat sesuatu daripada perkongsian video ini. Terima kasih.